Pernah tak anda terfikir macam mana laut yang nampak macam pemisah sebenarnya boleh jadi penyambung? Hari ini kita akan selami satu kisah yang boleh dikatakan hampir hilang di telan zaman. Satu hikayat maritim yang menghubungkan dua tempat yang rasa macam tak ada kena-mengena langsung, Pulau Bunguran di Kepulauan Natuna dengan Kampot di pesisir Kemboja. Ayat ni, inilah sebenarnya kunci kepada keseluruhan cerita kita hari ini. Satu falsafah yang diwarisi turun-temurun, yang pegang semangat satu zaman di mana lautan tu bukanlah sempadan, tapi ibarat halaman rumah yang dikongsi bersama. Jom kita tengok macam mana idea ni membentuk sejarah. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Cuba bayangkan, kita kembali ke abad ke-18. Laut Cina Selatan pada waktu tu, ia bukan satu tempat yang sunyi dan menakutkan tau. Tapi sebaliknya, ia macam sebuah lebuh raya yang tak pernah tidur, sentiasa sibuk. Ia adalah urat nadi yang menyambungkan seluruh dunia Melayu dari segi dagangan, budaya dan yang paling penting, pertalian keluarga. Selalunya, bila kita tengok laut hari ni, kita mungkin fikir macam yang kat sebelah kiri ni kan, sebuah penghalang yang besar. Tapi, untuk masyarakat maritim zaman tu, cara mereka fikir lain sangat. Macam yang kat sebelah kanan ni. Laut tu adalah jambatan. Ia adalah laluan yang bawa mereka jumpa saudara, cari rezeki dan temukan takdir baru. Inilah cara fikir yang kita kena pegang sepanjang penceritaan ni. Jadi, macam mana semuanya bermula? Siapa yang mulakan rantaian sejarah ni? Di sinilah munculnya seorang tokoh yang sangat berwibawa. Namanya Datuk Bendahara Wan Lingkai, seorang bangsawan dari Bunguran. Perjalanan beliaulah ke Kemboja yang telah memahat sebuah legasi yang kekal sampai sekarang. Menurut catatan lama, bila kapal Datuk Bendahara sampai je dekat muara Kampot tu, wah, bau lada yang tengah dijemur semebak menusuk hidung. Dengan pakaian sutra dan tanjaknya yang segak, beliau disambut oleh orang-orang tempatan. Tapi ini bukan lawatan dagang biasa-biasa. Dan inilah dia, titik paling penting sekali. Bila orang tanya apa tujuan dia datang, jawapan dia tu sangat mendalam. Kami mencari saudara di seberang laut. Misi dia lebih besar dari sekadar untung rugi. Ia adalah tentang menyambung semula tali persaudaraan yang dah lama terpisah di lautan. Datuk Bendahara ni bukan singgah sekejap je. Tak, dia terus menetap di Kampot, dia ajar orang situ tentang adat resam, kongsi ilmu agama dan akhirnya dia berkahwin dengan seorang wanita tempatan. Dari perkahwinan inilah lahirnya dua orang anak perempuan. Merekalah benih pertama yang secara fizikalnya menyatukan darah Bunguran dan Kampot. Masa pun berlalu beberapa dekad kemudian, tapi ikatan tu tak putus macam tu je tau. Cerita ni bersambung dengan seorang waris yang menjejaki semula laluan nenek moyangnya dan dia datang untuk memperbaharui dan mengukuhkan lagi hubungan yang sedia ada. Cuba bayangkan suasana ni, pelabuhan Kampot yang sibuk, tiba-tiba hujan turun dengan lebat ribut. Dan dalam kekalutan ribut itulah, Datuk Wan Rawa, seorang keturunan dari Bunguran, terjumpa dengan Tok Kim, seorang wanita bangsawan tempatan. Wah, dramatik betul pertemuan mereka kan? Dan perbualan ringkas antara mereka berdua masa ribut tu, puitis sangat. Tok Kim cakap dia risau tengok laut yang ganas. Jawapan Datuk Wan Rawa ni pula menunjukkan kepribadiannya. Laut keras, tapi hati yang ikhlas lebih kuat dari badai. Dari situlah bermulanya rasa hormat yang mendalam antara mereka. Jadi, kalau kita bandingkan dua-dua tokoh ni, peranan mereka jadi sangat jelas. Datuk Wan Lingkai, dialah yang memulakan ikatan ni dengan dua orang putrinya. Beberapa dekad kemudian, Datuk Wan Rawa pula meneruskannya. Dia berkahwin dengan Tok Kim dan melahirkan satu salasilah berdarah campur, satu bukti hidup penyatuan dua buah negeri ni. Okey, sekarang jom kita zoom out sikit. Semua kisah-kisah pribadi yang kita dengar tadi, ia berlaku dalam sebuah pelabuhan yang sangat kosmopolitan. Kampot masa tu bukan pekan kecil yang terpencil, tapi ia adalah sebuah pusat pertemuan antarabangsa. Cuba bayangkan betapa meriahnya pelabuhan ni. Macam-macam orang ada. Ada taukil lada dari China, ada pelaut-pelaut Melayu dari Patani dan Terengganu, ada pengembara dari Pulau Tujuh dan semestinya penduduk tempatan Kemboja sendiri. Dalam suasana macam inilah pertukaran budaya, adat dan salasilah keluarga berlaku dengan sangat subur. Orang-orang tua di Bunguran ada satu peribahasa. Dan bagi saya, peribahasa ni memang deep betul untuk gambarkan keadaan ni.
air laut yang asin, satu juga. Dari Kamput ke Penibung, tiada berbeza rasa. Satu metafora yang sangat hebat kan? Ia tentang satu identiti, satu dunia yang dikongsi bersama di mana laut tak pernah membeza-bezakan sesiapa pun. Jadi, apa jadi dengan semua ni sekarang? Apa yang tinggal dari hubungan bersejarah ni? Kapal-kapal dagang mungkin dah tak ada. Tapi adakah ikatan ni betul-betul dah lenyap? Jom kita tengok warisannya pada hari ini. Betul juga kan? Soalannya, bila kapal-kapal dagang dah tak kelihatan lagi di ufuk, apa je yang tinggal dari ikatan yang ditempa oleh laut ni? Apa buktinya sekarang? Jawapannya sebenarnya bukan pada benda yang kita boleh nampak atau sentuh. Ia hidup, bukan lagi dalam perdagangan, tapi dalam salasilah keturunan, dalam ingatan dan dalam kisah-kisah yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Warisannya masih ada dalam doa-doa adat dan nama-nama yang terus disebut. Dan dengan itu, kita kembali semula ke pangkal jalan, ke falsafah awal kita. Kisah Bunguran dan Kamput ini adalah bukti hidup bahawa lautan walau seluas mana pun tak akan mampu untuk memutuskan ikatan darah dan semangat kekeluargaan. Ia adalah sebuah hikayat abadi tentang dunia Melayu maritim yang sentiasa terhubung dulu, kini dan selamanya.